Syah, tak nampak ke saya kat sini? Ustaz, cikgu ada masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu pun tak boleh fikir. Aduh, bajet gugur dia ni. Kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu. Oi, teringat. Bapak aku tak hormat aku, dia jaga aku tak hormat kau. Kurang ajar. Gagak anak pailang dengan member aku ni. Cikgu memang minta. Asal nak pukul dalam bang. Cikgu kena ingat. Bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, ada kajang kata mari. Kau takut? Tak ada beran dia. Takut dia. Kadang-kadang, aku memang terasa dengan perangai murid-murid ni. Tapi amanah sebagai seorang guru lebih penting daripada perasaan terasa tu.